semua, hari ini kita nak belajar subtopik 6.2 iaitu kitar sel dan juga mitosis. Okey, baiklah, kita mulakan pembelajaran kita. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa kitar sel ni diterbahagi kepada dua fasa ya. Okey, yang mana pertama sekali kita ada interfasa. Okey, ni dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam BM-nya interfasa. Dan dia ada lagi satu adalah fasa M. Okey, fasa M. Okey, dalam interfasa terbahagi kepada tiga iaitu fasa G1, S dan G2. Dan dalam fasa M, okey, dalam gambar ni dia tak berapa tepat. Dia ada dua, terbahagi kepada dua dalam fasa M ni. Okey, kita ada mitosis dan juga sitokinesis. Okey. So baiklah. Kita tengok dulu dalam, so untuk mitosis dan sitokinesis tu kita tengok kemudian. Kita tengok dulu bagi interfasa. Okey, iaitu G1, S dan G2. Untuk pengetahuan semua, G ni maksud dia growth. Growth tu maksudnya pertumbuhan. Jadi dalam fasa G, dia biasanya sel tu akan membesar. Okey, contohnya, kalau dekat sini fasa G1 tu adalah fasa growth yang pertama. Fasa pembesaran yang pertama. Jadi daripada sel yang kecil dia jadi sel yang besar. So sel tu membesar. Kemudiannya komponen sel dihasilkan. Contohnya mitokondrion dan juga jalinan endoplasma. Kemudian protein juga disintesis untuk kegunaan sel. Dan nukleus kat sini, dalam fasa G1, nukleus bagi sel adalah besar. Sebab sel tu ibarat dia baru lahir ataupun dia baru lepas pembahagian sel lah. Ni sel yang baru. So nukleus dia besar. Biasanya bila nukleus tu besar, kandungan dia adalah kromatin. Kromosom dalam bentuk kromatin. Kromosom dalam bentuk kromatin ni apa maksud dia? Saya selalu ingat macam ni. Kromatin, kita ingat tin. Tin ni tin dalam bahasa Inggeris, maksudnya nipis. Jadi pada waktu ni, kromosom bukan yang macam ni. Kalau kita selalu nampak kromosom besar macam ni. Macam ribbon. Tapi waktu dalam fasa G1, kromosom yang dalam nukleus tu, dia sangat nipis. Dia dalam bentuk berbenang. Contoh saya zoom dekat gambar ni. Ini nukleus. Nampak yang benang-benang itu adalah kromosom yang dalam bentuk kromatin. Seterusnya kita tengok pula fasa S. Dalam fasa S tu keyword dia sintesis. Ingat S, sintesis. Dalam fasa S, sintesis DNA berlaku. Di mana DNA menjalani replikasi. Kita tak belajar ya, replikasi DNA dia agak kompleks. Dan kromosom mengganda. Kromosom mengganda menjadi dua kromatik seiras, dikenali kromatik kembar. So waktu dalam fasa S, kromatin tadi tu yang dalam bentuk berbenang tu dia melalui proses sintesis DNA. Sintesis DNA tu samalah dengan replikasi. Replikasi DNA. Dan waktu ni dia dah tak dalam bentuk kromatin. Dia dah tak dalam bentuk berbenang. Dia dah jadi satu kromosom yang kita boleh lihat lah bawah mikroskop. Maksudnya yang lebih besar lagi lah. So kromosom sekarang ni dia dah dalam bentuk yang lebih tebal macam ni. Yang ni kita panggil kromosom. Yang nipis tu kromatin, yang tebal kromosom. Kromosom ni awalnya dia sehelai je satu. Jadi dalam fasa ini dia mengganda. Mengganda tu maksudnya dia doublekan diri dia jadi dua. Dan bila dia dua macam ni kita panggil dia adalah kromatik kembar. Sebab kembar dua. Kromatik kembar. Bila dua macam ni kromatik kembar. Tapi kandungan DNA semua sama.
Okey, sebab dia hanya mengganda sahaja. Okey. Dan kedua-dua kromatik kembar ni dia akan berpaut ataupun dia kalau yang ni bahasa yang bukan bahasa bio lah. Okey, just nak bagi dia faham maksudnya dia akan diikat bersama. Okey, pada sentroma. Sentroma tu apa? Sentroma ni yang tengah ni. Okey, ni sentroma. Jadi tadi dua kromatik kembar tu dia akan diikat bersama. Okey, ni satu, ini dua. Jadi dia akan jadi kromosom. Okey. So kedua-dua kromatik berpaut pada sentroma. Okey, ni sentroma. Okey, so itu untuk fasa S. Fasa G2 kan saya kata G ni adalah maksud dia growth. Maksudnya dia mengalami pembesaran. Jadi waktu ni sel terus membesar. Sel tadi, okey, dia dah besar dah. Nampak ni, dah besar dah. Tapi dia jadi lagi besar. Okey, dan waktu ini dia kumpul tenaga. Kumpul tenaga. Okey. Dan habislah interfasa. Okey, dia masuk ke fasa M. Fasa M dia lebih panjang, okey, mitosis dan sitokinesis. Tapi antara interfasa dengan fasa fasa M, interfasa adalah fasa yang paling lama. Okey, interfasa ni. Okey, dan dalam interfasa, fasa G1 lah paling lama sekali. Okey, kalau interfasa dengan fasa M, interfasa paling lama. Tapi dalam interfasa kan ada 3 fasa, G1, S dan G2. Siapa paling lama? Fasa G1. Okey. So, seterusnya kita tengok. Okey, so sekarang ni mitosis. Okey, mitosis ni di bawah fasa M. Okey, dalam mitosis dia terbahagi kepada 4 fasa. Iaitu profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Yang ni adalah gambaran awal dia. Okey, so saya ingat dengan akronim PAKMAT ataupun PMAT. Okey, P tu profasa, M metafasa, A anafasa, T telofasa. Okey. So, ini gambaran semasa profasa, ini gambaran semasa metafasa, ini gambaran semasa anafasa dan ini gambaran semasa telofasa. Sebelum saya mendalami mitosis, saya nak semua tahu. Okey. Kita ada dua bentuk kromosom ya. Kromosom yang bentuk macam ni dengan kromosom yang bentuk macam ni. Kromosom yang ni kita kira dia satu. Dan kromosom macam ni pun kita kira dia satu. Okey, dia cuma bentuk dia je berbeza tapi kita tetap panggil kedua-dua ni kromosom. Cuma biasanya yang ni kita panggil dia kromosom anak. Okey, biasanya sebab yang ni bentuk kromosom macam ni dia dekat akhir mitosis, nampak? Okey, kromosom macam ni dia biasanya dekat awal mitosis. Tapi kedua-duanya ni walaupun kita cakap bentuk dia berbeza, okey, tapi dia tetap kita kira sebagai kromosom dan dia tetap kita kira dia sebagai satu. Baik macam ni satu, ini pun kita kira sebagai satu. Jadi kalau tengok kat sini, okey, pada awal mitosis, okey, iaitu pada awal mitosis sebelum apa-apa pembahagian berlaku, okey, ada berapa kromosom? Okey, ni 1, 2, 3, 4. Ada 4 kromosom. Okey, so setelah melalui beberapa fasa kemudian sampailah kat peringkat akhir mitosis iaitu telofasa. Okey, kita nak ada berapa kromosom? 1. Sekejap ya. Okey, ada 1. Sorry. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Nampak? 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Yang ni dia akan belah. Jadi yang ni akan jadi satu sel, ni satu sel. Dia akan membelah, membahagi. Dia akan jadi dua sel. Tapi apa yang saya nak tunjukkan, okey, ini sama dengan yang kita belajar subtopik sebelum ni. Iaitu mitosis ni, beza dengan meiosis adalah mitosis bilangan kromosom sebelum dan selepas pembahagian sel sama. Bilangan kromosom yang ada dalam sel induk, okey, parent cell tu 4 dan bilangan kromosom dalam sel anak walaupun dia jadi 2, setiap satu pun akan ada 4. Okey, so itu dia. Jangan confuse. Okey, so kita akan dalami satu demi satu fasa ni.
Okey, yang pertama sekali kita tengok profasa. Okey. Okey, dalam profasa, okey, yang ni saya lukiskan ya. So, sini sel kita. Okey, ini nukleus kita. Okey, dalam profasa, okey, sel kita ni dalam nukleus dia adalah dalam bentuk kromatin. Kromosom adalah dalam bentuk kromatin. Okey, kromosom memang dalam bentuk kromatin dan dia akan mula jadi bentuk kromosom yang besar tu semula bila dia nak melalui pembahagian sel. Bila dia dah nak start melalui pembahagian sel, maka kromosom kita akan kromatin kita akan memendek dan menebal semula. Macam ni. Okey, daripada kromatin dia akan memendek dan menebal semula. Okey, daripada kromatin dia melalui beberapa proses dan memendek dan menebal semula kita panggil sebagai kromosom. Okey. Dan kromosom kita adalah dalam bentuk kromatik kembar. Okey. Maksudnya setiap satu kromosom tu dia akan ada pasangan dia lah. Okey, yang mana pasangan dia tu akan ada salinan DNA yang sama ataupun kandungan DNA yang sama dengan dia. Okey. So, bila kita ada dua kromosom yang sama kandungan DNA dia, kita panggil kromatik kembar. Maksudnya dua. Dan kromatik kembar kita akan terikat pada sentroma. Okey, dia akan jadi satu kromosom yang dalam bentuk ribbon. Tadi dia kromosom dalam bentuk satu macam ni. Okey, sekarang dia jadi kromosom yang dalam bentuk ribbon. Okey, kemudiannya, itu situasi dalam nukleus kita. Sekarang kita tengok pula situasi di luar nukleus. Okey, jadi membran nukleus kita akan terurai. Okey, membran nukleus kita akan terurai maksudnya daripada nukleus tu bulat macam ni, dia akan mula pecah-pecah. Okey, dan nukleolus menghilang. Okey, yang nukleolus ni kalau siapa tak jelas boleh tengok balik bab 2. Okey, form 4. Okey, nukleolus tu adalah satu bintik. Okey, bintik hitam lah. Itu dia punya fizikal dia lah. Okey, ciri-ciri nukleolus ni dia bentuk bulat hitam dalam nukleus. Okey, bila nukleolus tu menghilang maka membran nukleus pun terurai. Bila membran nukleus terurai, okey, maksudnya nukleus kita dah tak ada lah. Dia kosong, tak ada nukleus. Okey, dan at the same time, okey, centriole, nampak ni? Yang macam dua tube ni, kan? Okey, dia akan pindah ke kutub bertentangan. Okey, satu duduk kat atas, satu duduk kat bawah. Okey. Dapat sini. Satu duduk pergi bawah, satu nak pergi atas. Okey. Dan centriole ini dia akan keluar macam berbenang dari dia. Okey, macam benang, macam tali daripada centriole tu. Okey, nampak sini gambaran tali-tali tu kan? Tali ni kita panggil dia sebagai gentian gelendong. Okey, tali ni ataupun gentian gelendong ni sangat penting sebab dialah yang nak pisahkan. Okey, pisahkan kromosom tu nanti. Okey. So, seterusnya kita tengok pula kepada fasa seterusnya iaitu metafasa. Metafasa ni saya hafal macam ni. M. M, middle. Middle tu apa maksud dia? Middle tu maksud dia tengah. Okey. Dekat sini kita akan perasan kromosom kita dekat tengah sel. Okey, sekarang nukleus dah tak ada ya. Okey, sekarang centriole berada di kutub sel bertentangan sebab dekat anafasa tadi kan dia nak bergerak ke kutub bertentangan. Jadi sekarang dia dah dekat kutub bertentangan. Centriole kita. Gentian gelendong menetapkan kromosom pada satah khatulistiwa. Jadi gentian gelendong iaitu tali-tali tadi tu, okey, dia macam dia paksa. Ibarat macam tu lah. Dia paksa kromosom-kromosom tadi tu okey untuk kita cakap beratur dekat satah khatulistiwa.
dan kromosom tersusun dalam satu barisan di satah khatulistiwa. Satah khatulistiwa ni adalah satu istilah apabila satu istilah bagi bahagian tengah sel kita. Okey, macam bumi kita, khatulistiwa kan satu lain yang tengah. Jadi sel kita pun sama. Lain tengah tu kita panggil satah khatulistiwa. Walaupun dalam sel badan kita. Okey, seterusnya. Okey, anafasa. Anafasa ni fasa yang dia berpisah. Okey. Okey. So, kita tengok ya. Sentroma akan membahagi dua dan kromatik kembar terpisah. Okey, dia macam ni tau. Okey, ni sel. Ini sentriol kita ya. Okey. Okey. So, contoh kita ada kromosom sini. Okey, sini kita ada gentian gelendong. Okey. Memang gentian gelendong ni tali. Okey, maksudnya dia boleh tarik. Okey, maksudnya dia boleh tarik. Satu, kita cakap apa? Okey, dia boleh tarik. Kromosom ke atas. Kromosom tu berpisah. Tapi untuk kromosom tu berpisah, kalau gentian gelendong saja tarik, dia tak function sepenuhnya lah. Okey, dia juga memerlukan sentroma tu sendiri untuk berpisah. Okey, sentroma yang ribbon tengah tu, dia kena berpisah. Jadi dua. Macam ni. Okey, sentroma tu sendiri akan berpisah jadi dua. Okey, dan bila sentroma tu dah membahagi dua, maka kromatik kita ni pun akan terpisah. Jadi dia akan jadi daripada kromatik kembar, okey, kromosom yang ada dua, dia akan terpisah jadi nanti final result kita dapat kromosom yang satu je, satu lain je. Okey. So bila dah sentroma tu membahagi, barulah boleh gentian gelendong ni tarik dia naik ke kutub yang bertentangan tu. Okey, jadi gentian gelendong akan mengecut dan juga memendek dan kromatik kembar akan tertarik ke kutub sel bertentangan. So mengikut penerangan buku teks ini, dia memerlukan sentroma tu dulu untuk membahagi dua. Okey, bukan semata-mata mengharapkan gentian gelendong tu nak tarik dia. Okey, sentroma tu pun kena bahagi dua dulu. Baru kita dapat pisahkan kromosom tadi tu daripada kromosom yang bentuk ribbon ni. Bila dia bahagi dua, kita dapat kromosom yang satu-satu tu. Okey. Okey, dan akhir sekali fasa telofasa. So, telofasa ni, okey, kita tengok apabila sampai di kutub bertentangan kromatik, dikenali sebagai kromosom anak. Okey. Bila bentuk okey, ini kromosom. Ini pun kromosom juga. Okey, ini kromosom, ini pun kromosom juga. Cuma yang ini kromosom ini kita kata kromosom yang ada kromatik kembar. Sebab dalam kromosom ni dia ada dua. Kita cakap dia ada dua kromosom. Macam tu. Okey, bila ada dua kromosom kita panggil kromatik kembar. Jadi ini satu ribbon ni kromosom tapi dia kromosom dengan kromatik kembar. Okey. Jadi bila dia terpisah, kita kata kromatik lah. Jadi satu kromatik ni kita pun panggil kromosom. Tapi satu ni kita panggil kromosom anak biasanya. Okey, bila sampai di kutub bertentangan, okey, kromatik yang satu-satu ni kita panggil sebagai kromosom anak. Okey. Kromosom bertukar kepada kromatin semula. Okey, nampak daripada kromosom yang besar-besar macam ni, dia jadi benang-benang nipis semula. Sebab dah habislah pembahagian sel. Biasanya kromosom ni dia dalam bentuk yang besar bila dia nak membahagi je. Bila sel tu nak membahagi. Bila dah habis, dia akan jadi berbenang semula. Kromatin semula. Okey, maka waktu tu pun gentian gelendong pun hilang. Nampak yang benang-benang ni. Bila dah habis telofasa, nampak gentian gelendong pun dah hilang. Tak ada dah kan dekat sini. Gentian gelendong. Tali-tali tu. Jadi maka nukleolus pun terbentuk semula. Ini nukleolus ni. Dia terbentuk semula. Dan akhirnya membran nukleus yang baharu pun terbentuk. Okey.
sebelum saya pergi ke sitokinesis, saya nak pelajar fahamkan, okey, apa beza term ni? Kromatik kembar dan kromosom serta kromosom homolog. Sebab setiap ni ada beza dia. Okey, jadi yang ni setakat pengetahuan saya. Kalau kromatin ni kromosom yang bentuk benang-benang. Kromatik kembar ni adalah kromosom yang sama tapi dia ada dua pasang. Tak kisahlah sama ada dia berpecah ataupun dia bercantum sekali. Okey, tetap kita panggil kromatik kembar. Kromosom ni adalah satu ni. Adalah satu ni saja kromosom. Tapi yang macam ribbon ni, kita panggil kromosom juga. Cuma kalau lebih detail, dia adalah kromosom dengan kromatik kembar. Maksudnya dia kromosom tapi dalam kromosom ni dia ada kromatik kembar. Okey? Yang macam ni, dia kromosom. Tapi kalau dia ada dua, dia kromatik kembar. Yang ni yang selalu confuse tu. Okey, ini kromosom, ini pun kromosom. Boleh panggil dia kromosom. Okey, dan boleh juga panggil dia kromatik kembar sebab dia ada dua. Okey. Okey, kromosom homolog pula, kromosom yang macam ribbon ni. Tapi kromosom homolog ni adalah term yang kita akan guna dalam meiosis. Mitosis tak ada istilah kromosom homolog. Jadi nak bezakan mitosis dan meiosis, salah satunya adalah term kromosom homolog. Dalam meiosis kita akan guna kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang dalam bentuk macam ribbon tu. Cuma yang ni dengan yang ni dia kita cakap ada beza dia. Okey, kalau macam ni kromatik kembar ni dia berbeza dengan kromosom homolog. Kalau kromatik kembar, yang ini dengan yang ini dia kembar. Salinan DNA dia cakap semua kandungan DNA dia sebiji sama. Tapi yang ini, kromosom homolog ni dia bukan kembar, dia pasangan. Okey, sebab yang satu ni datang daripada mak kamu, iaitu kromosom maternal. Satu lagi datang daripada ayah kamu, kromosom paternal. Jadi berbezalah kandungan DNA daripada mak dan juga daripada ayah. So dia pasangan. Okey, pasangan ni kita panggil kromosom homolog. Okey, inilah setakat pengetahuan saya. Okey. Okey, seterusnya sitokinesis. Sitokinesis ni bukan di bawah mitosis ya, dia proses yang lain. Mitosis dia fokus kepada pembahagian kromosom. Okey, kalau sitokinesis kita nak bahagikan iaitu sitoplasma. Kita nak bahagikan sitoplasma. Sitokinesis berbeza dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, sebab sel tumbuhan dia ada ekstra iaitu dia ada dinding sel. Okey. Okey, kita nak dulu sel haiwan. Sel haiwan membran plasma mencerut di bahagian tengah sel. So nampak dekat tengah sel ni membran plasma akan mencerut. Mencerut tu dia macam kecut lah. Okey. Dia shrink. Nampak tu. Okey, ada garis-garisan tu. Okey. Dan dekat tempat pencerutan tu, okey, dekat tengah ni dia akan ada satu kita panggil microfilament. Okey. So microfilament tu dia akan mencerut juga, dia akan mengecut. Okey, dan dia mengecut menyebabkan sel tu mencerut dengan lebih. Okey, sehingga sel itu terputus jadi dua sel anak. Okey. So dia sel haiwan ni dia terpisah sitoplasma dia disebabkan microfilament lah, pencerutan microfilament. Okey, dekat tengah sel tu. Okey, pengecutan microfilament dekat tengah sel tu yang membahagikan sel tu jadi dua. Okey, untuk sel tumbuhan pula, okey, dia melibatkan vesikel. Okey, vesikel ni dia terbentuk. Okey, vesikel kita biasanya tak boleh nampak dengan jelas sangatlah. Okey, vesikel tu. Okey, dia terbentuk. Okey, dan akhirnya dia akan bercantum menjadi satu plate. Okey, nampak ni plate. Okey, dan plate ni pun sama macam microfilament dia dekat tengah sel tu.
Okey, dan plate cell ni dia dikelilingi oleh membran plasma baharu dan juga bahan dinding sel baharu. Okey, jadi bila plate cell ni dia bercantum dengan dinding sel yang lama tadi, okey, maka membran plasma lain ya dengan dinding sel. Dinding sel dekat luar ni, yang tebal ni. Ini dinding sel yang tebal ni. Membran plasma ni dia dekat dalam ni. Okey. Sekejap, sorry. Okey, ibarat saya lukislah. Okey, membran sel yang ni. Ini membran sel. Dalam ni membran sel. Okey, manakala dinding sel pula yang ni. Ni semua sekali ni dinding sel. Okey. Jadi apa yang berlaku adalah, okey, plate cell tu dia akan berkembang ke arah luar, okey, dan dia akan bercantum dengan membran plasma. Dalam plate cell ni dia ada membran plasma dalam ni. Okey, bila dia bercantum, dia akan bercantum dengan membran plasma asal daripada sel induk tadi tu. Okey, setiap satu ni. Okey, jadi yang tinggal tengah ni adalah dinding sel. Jadi yang ini akan membentuk dinding sel baharu. Okey, melalui penghasilan gentian selulosa. Okey. Okey, sekarang kita tengok kepentingan mitosis. Yang pertama penting dalam perkembangan embrio dan pertumbuhan organisma. Okey, macam baby yang dalam kandungan. Okey, dan juga baby yang baru lahir lah. Okey, untuk dia membesar perlu melalui proses mitosis. So, cicak pun sama. Bila ekor dia putus disebabkan dia nak elakkan diri dia daripada bahaya, maka ekor dia yang putus tu boleh tumbuh baharu melalui mitosis juga. Okey, dan kita manusia pun perlu melalui mitosis untuk menghasilkan sel baharu bagi menggantikan sel mati dan sel rosak. Bila kita luka, sel kita rosak ataupun mati, jadi mitosis akan berlaku untuk menghasilkan sel yang baharu. Okey, pembentukan tunas, okey, hydra. Okey, pun penting. Okey. Pembentukan tunas ataupun hydra merupakan salah satu kepentingan mitosis. Okey. Pembentukan tunas ni adalah salah satu cara untuk hydra tu membiak. Okey, yang mana hydra ni akan bermitosis, okey, dan menghasilkan tunas. Okey, dan teknik kultur tisu, okey, menghasilkan anak pokok baharu tanpa persenyawaan daripada pokok induk, dan teknik kultur tisu ni untuk tumbuhan ya. Dan teknik perkulturan sel stem untuk menghasilkan daging. Okey. So kalau ada kekurangan bekalan makanan, kita boleh hasilkan daging. Okey, melalui teknik pengkulturan sel stem. Yang mana kita dah tak perlu ternak lembu untuk dapatkan daging. Kita boleh ambil je sel stem daripada salah satu lembu dan kita melalui teknik pengkulturan ni dan kita dapat menghasilkan daging. Okey, terapi sel stem untuk merawat rawan yang rosak. Rawan tu adalah yang penutup tulang kita. Contoh sini tulang kita kan. Okey, ni tulang kita. Okey, yang nak tutup hujung tulang ni supaya dia tak bergeser. Okey, dengan tulang yang sebelah dia, kita panggil ini sebagai rawan. So, kalau rawan ni rosak, sakitlah kita tak boleh nak bergerak. Okey, sebab tulang kita akan bergeser. Jadi, terapi sel stem boleh membantu untuk merawat rawan yang rosak. Okey. Baiklah semua, sekian perkongsian daripada saya. Terima kasih.